Kita check pakai multimeter, dia kena ada 13.8 ke 14.4. Wajib. So kat sini depan saya ni kita ada buat satu contoh litar sistem dekat dalam kereta kita. Kat mana voltage ni kita letak? Okey, kat sini lah. Ni 12 volt power outlet ni. Kat sini dalam voltage tu terletak. Okey, kat sini. So macam mana voltage ni boleh berfungsi dekat sistem kereta kita ni? Okey, pertama saya akan terangkan macam mana sistem kereta kita ni berfungsi. Yang pertama kita ada alternator. Alternator ni, ini alternator ni sebagai jantung kepada kereta. Otak kereta kat mana? Ni ECU kita ni, inilah otak kereta kita. Tapi ECU ni, otak kereta kita ni susah ataupun tak boleh nak berfungsi bila jantung ni tidak pump elektrik ke situ. Bila kita start engine, dia ada kat sini. Ignition switch on off. Kat sini lah kita buka kita punya kunci kereta. On. Kita on kunci kereta ni, kita on. On kereta. So, bila on je kereta, alternator ni akan berfungsi. So alternator ni dia akan supply voltage bila waktu enjin hidup sahaja ke fuse box, ignition, ECU dan semua bahagian-bahagian kereta lah. Tapi bateri ni bila kita guna? Bateri ni waktu kereta idle ataupun berhenti sahaja. Contoh, kita tak start enjin, kita on kereta. Okay, itu pakai bateri. Tapi bila kita start the engine, alternator ni berfungsi, dia berjalan. So, terjadilah alternator ni akan berfungsi sebagai generate segala electrical dalam kereta kita. So, macam mana voltage ni, dia boleh berfungsi, dia boleh tolong supply voltage kepada ECU. Okay, kita kena tahu voltage ni, dia bukan untuk read ECU, dia bukan untuk baca sistem sensor, dia bukan baca actuator. Okay, dia adalah supply voltage. Dalam voltage ni dia ada SVC teknologi. So dengan SVC teknologi tu dia menggunakan sistem yang mana dia akan filter. Dalam kita punya sistem electrical ni ada noise, dia ada ripple yang mengganggu sistem elektrik. So dengan voltage dan SVC teknologi ni dia akan filter dan dia akan jadikan sistem electrical kita ni bersih dan sampai dengan cantik kepada ECU. Okay, saya terang serba sedikit lah. Kita bagi betul-betul detail macam mana Voltec dengan SVC teknologi ni berfungsi. Daripada alternator, dia akan pergi ke fuse box. Okay, dia akan pergi ke fuse box dan dia pergi ke ignition switch on off. Kadang-kadang ada 12 volt power outlet ni yang direct kepada bateri. Maknanya dia pergi fuse box, dia pergi bateri lah. Kalau kita nak tahu kereta kita tu dia direct pada bateri ataupun dia daripada ignition switch ni, kita cucuk je voltage, tak on kunci lagi, dia dah menyala. Okay, itu tanda dia kita punya 12 volt ni sambung kepada bateri. Nanti saya akan tunjuk last nanti macam mana kalau kita nak pakai untuk yang kereta yang sebaiknya lah, yang sebaik untuk pakai voltage ni. Okay, itu nanti saya akan tunjuk dekat hujung-hujung video sekali. Okay, so tunggu sampai habis video. Okay, lepas kita pergi cucuk voltage kat sini dia on. Bila dia on, fungsi voltage ni dia akan berfungsi, dia akan pergi ke ECU. ECU ni lah yang perlu voltage yang cukup, wajib. Sebab bila voltage kat sini tak cantik dekat ECU ni, sebab ECU ni otak pada kereta, ECU ni lah yang akan pergi ke sistem lain. Contoh, power steering, ABS, TCU dan lain-lain. Ini sistem lain. Yang sistem paling penting apa? ECU ni akan dapat signal daripada sensor. Contoh, MAP sensor, TPS sensor O2. Contoh O2 ni adalah sensor untuk baca oksigen dalam kereta kita. Dan daripada signal ni lah, ECU akan read. Dekat ECU ni dia ada signal data. Signal data ni datang dari mana? Daripada kilang. Signal data ni, kilang dah set lah. Data untuk kereta ni sekian. Kalau macam kereta nak naikkan horsepower, dia kena remap. Itu untuk yang orang nak upgrade kereta stage 1, stage 2, stage 3 kan. Okay, itu dia kena main dekat sini lah signal data ni. Tapi data daripada kilang sama. Contoh, kereta Saga. Semua kereta Saga data dia sama. So, depan ECU ni dia akan dapat data dan daripada data ni lah dia akan pergi ke actuator ataupun komponen yang bergerak. Contoh, fuel injector, ignition system, transmission dan lain-lain. Bila dia dapat signal, input signal, output dia ke actuator, komponen bergerak. Tapi kalau dekat sini tak cantik kebarangkalian. Contohlah kita dekat sini dia ada noise voltage yang menyebabkan ECU ni tak dapat baca signal yang cantik. So dia akan efek dekat mana? Kat sini efek, kat sini efek, kat sini efek. Dan dekat sini pun boleh efek. Dekat sini pun boleh efek. Sistem umum, lampu radio. Kadang-kadang ada kereta yang dah lama lampu malap, dah tukar mentol, still malap lagi. Kat sini lah punca dia, voltage. So kat sini yang kita perlukan voltage yang cukup. Itulah fungsinya voltage ni. Voltage ni dia menggunakan SVC teknologi, dia akan hantar voltage-voltage yang tak cukup dekat ECU, dekat sistem umum macam lampu radio yang tak power, yang tak cukup. Dan dengan voltage ni, dalam voltage kita ni dia ada noise, dia ada ripple yang menyebabkan voltage kita ni tak cantik yang sampai kat ECU, dia tak dapat baca yang cantik. So, dia menggunakan istilah teknologi yang kita panggil sebagai black box filtering tech. Okay, yang itu yang ada dalam SVC teknologi, yang mana tak ada dekat
produk-produk lain dekat luar sana. Yang ada pun dekat voltage stabilizer yang mahal-mahal. Tapi yang ni kita pakai plug and play dan simple yang semua orang boleh pakai. Itulah teknologi Voltex yang kita bagi pada orang awam sekarang yang boleh pakai untuk semua jenis kereta. Itulah fungsi dia Voltex ni. So bila Voltex ni kita dah cucuk, dia akan kontrol. Sebab apa? Walaupun 12 volt ni power outlet dia output saja. Okey? Ada yang komen bukan 12 volt tu output saja. Okey, 12 volt ni dia memang kita nampak sebagai dia output saja. Tapi dia berada dalam satu litar yang sama. Ini litar kita ni dia berpusing tau. Dia berpusing. So, bila kita letak Voltex ni dia fungsi dia ambil cas dan dia lepaskan cas. Sebab tu kalau kita kadang-kadang kita cabut dia masih berlampu. Okay, sebab dia fungsi dia ambil cas dan dia filter cas tu, voltage tu dan dia lepaskan balik. Dia akan hantar kepada alternator, battery, ignition, ECU. Dapat voltage yang cantik, yang betul-betul clear. Itu fungsi Voltex. Sebab itulah walaupun soket 12 volt ni output, tapi dia boleh jadi input bila dengan Voltex. Itulah kelebihan yang ada pada Voltex ni. Okey, itu penerangan serba ringkas dan detail macam mana Voltex ni berfungsi kepada sistem electrical kereta kita. Sama juga macam sistem umum. Contoh sistem umum yang ni. Lampu, radio, power window dan lain. Sama juga. Perlukan voltage yang cukup. Yang mana yang Voltex yang akan filter charge tu dan dia akan supply voltage yang cantik dan cukup kepada lampu radio. Dan sama juga dengan sistem-sistem lain macam power steering, ABS, TCU. Sama juga. Sebab fungsi Voltex ni, dia bukan pergi ke ECU tak. Dia control voltage. Dia filter voltage. Mana yang tak cukup, dia hantar. Mana yang terlebih, dia akan tarik. Itulah Voltex. Okey, ini yang paling penting. Bila kita cucuk Voltex ni, alternator ni benda paling wajib. Kalau mana-mana kereta baru keluar kilang, dia punya alternator ni wajib ada voltage. Kalau kita check pakai multimeter, dia kena ada 13.8 ke 14.4. Wajib. Ini wajib. Kalau dia drop ataupun naik, voltage ni dah fungsi dia untuk stabilkan balik. Stabilkan balik. Ni. Faham? Sama juga dengan ECU. Kalau voltage kat sini tak stabil, kat sini akan jadi problem. Kat sini tak stabil, kat sini akan jadi problem. Itu fungsinya voltage ni untuk filter dan kontrol voltage tu. Dia tak boleh naik sangat, dia tak boleh turun sangat. Dia kena di antara ni. Di antara ni, 14.8 ke 14.4 volt sahaja. Itu kereta baru. Sama juga dengan kereta-kereta lama, kita nak cantikkan balik volt ni dengan Voltex ni lah secara umumnya. Okey, last. Saya tunjuk ni last. Cara pakai Voltex yang betul. Yang ini kita letak umum lah sebab setiap kereta lain. Sebab ada kereta yang dia punya soket 12 volt ni dia direct pergi bateri. Ada yang soket 12 volt ni dia pergi ke ignition. Kalau kita cucuk Voltex tanpa on engine, tanpa buka kunci, dia dah berlampu ataupun dah menyala, itu tanda ni dia pergi direct pergi bateri. Dia pergi fuse box, dia pergi bateri. Okey, jom kita pergi kereta. Saya tunjuk cara yang betul. Sebab ada kereta yang pergi ke ignition, ada yang pergi ke bateri. So kita tunjuk kereta macam mana cara yang betul.